Bersahur sangat penting. Jangan tinggalkan sahur. Saya Dr. Z, Superbig Pharmacy. Bersahur adalah sangat penting sewaktu kita berpuasa. Sahur adalah sunnah yang mana kita perlu ambil peluang ini untuk menggandakan pahala kita. Jadi sewaktu bersahur ada beberapa perkara yang perlu kita ingat supaya kita tahan lama bertenaga sepanjang berpuasa. Yang pertama, jangan lupa minum air kosong banyak-banyak untuk kekal hidrasi dan kekal bertenaga. Yang kedua, jangan lupa karbohidrat, protein, buah-buahan, sayur-sayuran untuk seimbang dan supaya membekalkan tenaga juga semasa kita berpuasa dan tidak membuatkan kita penat. Dan jangan lupa satu tip semasa bersahur, kita cuba sahur di hujung-hujung waktu supaya kita boleh terus solat subuh selepas pada bersahur itu dan kita kekal bertenaga sepanjang berpuasa. Selamat meneruskan ibadah puasa.